Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. So, kali ni saya nak share korang resepi biskut matcha strawberry tart. Rasanya sangat sedap, lemak matcha dan manis strawberry. So, jom kita mulakan. Pertama sekali, saya menggunakan 250 gram butter. Kalau korang nak sedap, korang boleh menggunakan pure butter yang salted. Okey? Kemudian, saya tambahkan 3 tablespoon susu manis. 1 sudu minyak sapi, 1 sudu matcha emulko dan setengah sudu matcha spread. Untuk matcha spread ni korang boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery, okey? Kemudian kita mix sehingga sebati. Kemudian saya tambahkan sedikit pewarna hijau untuk naikkan color dia lagi, okey? Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, saya tambahkan 1 cawan susu tepung dan kemudian saya masukkan 2 sudu tepung custard dan kemudian saya masukkan 3 sudu tepung jagung. Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan antara 2 hingga 2,5 cawan tepung gandum. Kalau korang masukkan 2 cawan dan adunan korang dah cantik, lembut dan tak lekat di tangan, so korang dah boleh stop lah, jangan masukkan yang baki, okey? Kemudian kita akan kacau sehingga sebati, sehingga kita punya tepung ni menjadi dough yang tak lekat di tangan, seperti yang kita inginkan, okey? So, bila dah siap, so kita dah boleh terap lah kita punya kuih. Kat sini saya menggunakan acuan bulu mata. Kalau korang ada acuan yang lain pun tak ada masalah. Korang boleh guna mana-mana acuan yang korang suka, okey? Kepanjangan tart ni ataupun adunan yang kita spread ni bergantung kepada berapa besar tart yang korang nak buat nanti, okey? So, kita akan buat sehingga adunan kita ni habis, okey? Bila dah siap, kita dah boleh letakkan inti strawberry. Untuk sukatan inti strawberry ni, saya menggunakan 1/2 tablespoon. Inti strawberry ni korang boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery yang berdekatan dengan rumah korang ataupun korang boleh tekan link yang saya akan sediakan nanti, okey? So, kita akan gulung kita punya tart ni sehingga siap. Bila dah siap, korang dah boleh susun dalam loyang yang akan korang gunakan untuk bakar dalam oven nanti, okey? So, saya akan bakar dalam oven pada suhu 140 darjah Celsius selama 20 minit bergantung pada oven korang. Okey, untuk coklat dekat atas dia, ini terserah korang nak buat ataupun tidak. So, kat sini saya menggunakan white chocolate dan sedikit warna pink. Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, so kita dah bolehlah dieselkan dekat atas kita punya tart tu nanti. Dieselkan selepas dibakar dan keadaan sejuk sedikit kita punya tart tu, okey? Bila dah siap, korang biarkan saja di luar seketika sehingga kita pun coklat ni keras. Okey, dan kemudian korang dah boleh susun dalam balang.
Okey korang, inilah hasilnya biskut matcha strawberry yang kita buat tadi. So korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.